23 tahun dalam bidang dia sangat perlu untuk usahawan. So benda ni kita tak nampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Razi Ahmad. Sepanjang 2 hari ni saya banyak belajar banyak benda. Pertamanya dalam segi leadership skills, how to become a successful CEO. Kita tahu CEO ni adalah orang yang sangat strategi untuk pembangunan bisnes, pembangunan company itu sendiri. So jadi saya sangat belajar benda-benda yang tersirat yang saya mencari-cari selama ni, dan selalunya kita pergi kepada teori-teori yang banyaklah di luar kan. Tapi di sini saya banyak belajar daripada Coach Remy. Alhamdulillah, poin-poin yang Tuan Jeremy Coach berikan sangat tepat untuk semua pembangunan people di keliling saya. Sebenarnya dalam banyak credo yang saya rasa impact yang terkesan pada diri saya adalah yang pertama, Eyes to Win. Sebab sesuatu yang memberi rezeki adalah Allah Ta'ala. Kita jaga dia, insya-Allah yang lain semua akan ni. Sebenarnya itulah yang loophole yang selama ni saya cari sebenarnya. Kata terakhir saya untuk Coach Remy, teruskan untuk training-training yang sebegini. Ramai orang yang memerlukan coach. Dahagakan ilmu-ilmu yang tersirat ni. 23 tahun dalam bidang dia sangat perlu untuk usahawan. So benda ni kita tak nampak. Coach, teruskan usaha ni, teruskan training-training yang sebegini. InsyaAllah ramai usahawan Melayu yang hebat akan muncul.